goals untuk tahun 2025 ni. So tahun 2025 ni, tahun ini saya berazam nak lebih banyak lagi buat konten-konten dekat YouTube ni, dan lebih kepada business, lebih kepada finance, nak bantu orang macam mana diorang pun boleh bina business diorang, bina kewangan diorang. Jadi saya dah buat planning untuk beberapa banyak juga video nak bantu orang macam mana nak buat duit. Cara yang real lah, cara yang real, bukan cara yang macam bukan kepada, bukan hanya pada ikut teori je, benda-benda yang kita buat practically, yang kita sendiri buat pun. So lagi satu, usaha saya untuk lebih banyak konten dekat YouTube ni adalah saya telah hire freelance video editor, supaya saya just boleh buat video dan hantar kat dia video raw macam ni, dan dia akan edit. Tapi bukan video raw macam ni lah, sebab short-shorts macam ni takkanlah kita nak hantar editor kan, kita just post je. So itulah saya punya life goals untuk tahun 2025 ni. Harap dapat share lebih banyak konten-konten kat YouTube ni. Dan goals yang paling utama adalah saya nak jadi trainer, nak jadi sales trainer, nak jadi social media trainer, marketing trainer, business trainer. Nak jadi trainer lah, nak ada training agency sendiri. Okay, harap kita berjaya. Nanti saya akan update lagi from time to time.